Sepanjang minggu pertama bulan Jun 2026, satu operasi pemindahan tahanan berskala terancang telah dilaksanakan oleh Depot Imigresen Pekan Nenas melibatkan seramai 101 orang tahanan dari pelbagai negara yang telah selesai menjalani proses perundangan di Malaysia. Operasi ini dijalankan secara berperingkat dan teratur, melibatkan koordinasi pelbagai agensi keselamatan serta pengurusan lapangan terbang bagi memastikan setiap pergerakan berjalan dengan lancar, terkawal dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Daripada jumlah keseluruhan 101 orang tahanan yang terlibat, pecahan warga negara adalah seperti berikut: 44 orang dari Myanmar, 25 orang dari Bangladesh, 13 orang dari India, 10 orang dari Pakistan, 4 orang dari Thailand, 4 orang dari Vietnam dan 1 orang dari Sudan. Kesemua individu terbabit telah melalui proses undang-undang sepenuhnya sebelum tindakan penghantaran pulang ke negara asal masing-masing dilaksanakan. Proses pemindahan ini dilakukan melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur melibatkan kedua-dua terminal utama iaitu KLIA dan KLIA 2 dengan kawalan keselamatan yang ketat dari awal hingga akhir proses pergerakan. Menurut maklumat rasmi, pemindahan ini hanya dilaksanakan selepas semua tahanan selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan di bawah undang-undang negara. Antara akta yang terlibat termasuk Kanun Keseksaan, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Imigresen 1959,63, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta beberapa peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Pihak berkuasa menegaskan bahawa setiap proses penguatkuasaan dijalankan mengikut lunas undang-undang yang sah, termasuk proses dokumentasi, pengesahan identiti serta prosedur keselamatan sebelum individu terbabit dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Selain itu, semua tahanan yang telah dihantar pulang turut disenaraikan dalam sistem Jabatan Imigresen sebagai individu yang tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia untuk tempoh tertentu yang telah ditetapkan atau secara kekal bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan pihak berkuasa dalam memastikan kawalan sempadan negara sentiasa berada pada tahap yang optimum selain menegakkan undang-undang imigresen secara konsisten dan berkesan. Operasi seperti ini juga mencerminkan komitmen berterusan agensi penguatkuasaan dalam memastikan setiap kes diselesaikan secara teratur, beretika dan mematuhi standard operasi yang ditetapkan tanpa kompromi terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. Dalam konteks yang lebih luas, pemindahan ini bukan sekadar proses logistik semata-mata, tetapi juga sebahagian daripada mekanisme penguatkuasaan undang-undang yang memastikan setiap individu yang melanggar peraturan imigresen atau undang-undang berkaitan menjalani proses yang sewajarnya sebelum dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Pihak berkuasa turut menasihatkan orang ramai serta pendatang asing tanpa izin agar sentiasa mematuhi undang-undang negara dan tidak menyalahgunakan permit atau kemasukan ke Malaysia kerana tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pelanggaran yang dikesan. Dengan pelaksanaan operasi ini, ia sekali lagi menegaskan bahawa Malaysia kekal komited dalam memastikan keselamatan negara, ketenteraman awam serta integriti sistem imigresen terus terpelihara.